Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Hayati Jaafar, pakar pediatrik Hospital Melaka. Okey, apa itu kolik? Kolik adalah episod atau keadaan di mana bayi akan mengalami tangisan yang berpanjangan dan selalunya tangisan ini boleh berterusan lebih daripada 3 jam sehari. Dan episod tangisan ini boleh berlaku selalunya lebih daripada 3 hari seminggu dan berlaku di kalangan bayi di antara umur 2 minggu hingga 4 bulan. Alright. Tangisan bayi ini tidak melibatkan masalah-masalah lain. Kebanyakan bayi yang mengalami masalah kolik adalah bayi yang sihat pada dasarnya. Okey, kita tidak mempunyai sebab-sebab tertentu untuk melihat kenapa bayi itu boleh mengalami kolik. Bayi yang sihat yang tidak mempunyai masalah lain, contohnya penurunan berat badan, demam, perut kembung, muntah-muntah atau cerit-berit, bayi sihat ini boleh mengalami masalah tangisan kolik. So kita tidak tahu apakah punca masalah kolik itu sendiri. Okey, bagaimana seorang ibu atau ayah boleh membezakan tangisan kolik dengan tangisan penyakit lain? Okey, tangisan kolik seperti yang saya terangkan tak melibatkan gejala simptom lain. Contohnya bayi itu tidak mengalami masalah demam, tidak mengalami masalah kembung perut, tidak mengalami masalah susah membuang air besar ataupun masalah muntah-muntah. Okey. So ibu bapa boleh melihat gejala simptom lain. Jika ada masalah lain, seperlunya ibu bapa membawa anak berjumpa dengan doktor lah, ya. Okey, kebanyakan ibu bapa menjadi keliru sama ada masalah kolik ini disebabkan oleh susu formula atau tak. Okey, bila kita lihat di kalangan bayi, sama ada bayi yang minum susu formula ataupun susu ibu, dua-dua kumpulan bayi ini boleh mendapat masalah kolik. Jadinya kita tidak boleh mengatakan bahawa susu formula, bayi yang meminum susu formula lebih kerap mengalami masalah kolik berbanding dengan bayi yang menyusui ibu. Okey, saya percaya kebanyakan ibu bapa akan risau. Kita tidak mengatakan anak itu dalam kesakitan, tapi lebih dalam keadaan tidak selesa disebabkan oleh masalah pergerakan usus itu sendiri.